Peranan wartawan sukan semakin penting menjelang penganjuran tamasya besar termasuk Sukan SEA 2027 apabila Malaysia menjadi tuan rumah kejohanan itu. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kerjasama rapat antara media dan Kementerian Belia dan Sukan perlu terus diperkukuhkan bagi memastikan perkembangan sukan negara dapat disampaikan secara menyeluruh kepada rakyat. Menurut Dr. Muhammad Taufik, wartawan sukan memikul tanggungjawab besar dalam menyalurkan maklumat terkini berkaitan arena sukan negara menjelang tamasya antarabangsa serta penganjuran Sukan SEA 2027. InsyaAllah, wartawan dan juga media sukan akan sentiasa maju dalam negara kita untuk sentiasa memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan juga untuk negara kita. Khususnya dalam kita menghadapi tamasya-tamasya sukan yang akan datang, bukan sahaja di peringkat antarabangsa ataupun di luar negara, tapi juga tamasya yang akan di-host ataupun dianjurkan kita sebagai tuan rumah siri iaitu SEA Games 2027. Tambahnya, kementerian akan terus bekerjasama dengan wartawan sukan bagi membincangkan keperluan berkaitan pembangunan sukan negara. Dr. Muhammad Taufik Johari ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100+ 2025 di Ibu Negara pada Rabu.